Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak komen sedikit tentang satu video yang Pak Haji tengok di FB. Seorang walanon wanita yang konon-kononnya memarahi mahasiswa membuat satu program anti rasuah. Dia marah kepada mahasiswa. Dia kata apa yang mahasiswa nak buat? Bukan Papanon tu ada rekod rasuah. Papanon clean daripada rasuah. Jadi sebenarnya walanon yang betina ni dia bengong sikit. Tu sebab Pak Haji cakap dah lama. Kalau tak bengong bukan walanon. Kalau tak temberang bukan papanon. Jadi sekarang ni apa yang Pak Haji tengok dalam video di FB seorang wanita tu yang mengatakan papanon clean, papanon bersih daripada rasuah. Kenapa pula nak buat perhimpunan anti rasuah? Sebenarnya walanon betina ni dia bodoh sikit, dia bengong sikit. Kita ataupun rakyat mahasiswa buat perhimpunan tersebut adalah untuk anti rasuah kepada orang-orang yang dah dikenal pasti oleh papanon sewaktu jadi pembangkang. Dalam sekarang ni pun masih lagi ada rasuah. Jadi dia tidak tujukan kepada sesiapa nama yang rasuah. Ada ke mahasiswa cakap orang ni rasuah, orang ni rasuah? Tak, dia kata dia anti kepada rasuah, mencegah rasuah. Jadi yang walanon betina ni yang meroyan tak tentu pasal kenapa? Adakah dia kata papanon makan rasuah? Adakah dia kata nama papanon ni apa tu bersubhat dengan rasuah? Sedangkan papanon adalah sebuah kerajaan, adalah seorang Perdana Menteri yang konon-kononnya nak bersihkan rasuah. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh mahasiswa ni adalah untuk membersihkan rasuah kepada orang yang ada rekod rasuah. Contohnya, dengar sini walanon perempuan yang bukan main kuat jilat. Sekarang ni memang kita tak dapat nak membuktikan papanon rasuah. Seperti mana yang kau kata dalam kau punya FB. Oh, yang sekarang ni yang betul-betul yang rasuah adalah pemimpin yang lama. Najib, Tan Sri Muhyiddin, dia sebut. Tun Mahathir. Sekarang Tun Mahathir sendiri pun papanon tak dapat nak membuktikan dia rasuah. Ni walanon kau dapat daripada mana? Data mana yang kau dapat? Cerita mana yang kau dapat? Tan Sri Muhyiddin belum lagi dijatuhkan hukuman bersalah terhadap rasuah yang dikenakan oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab sekarang ni papanon menggunakan kuasa SPRM yang untuk mengenakan pemimpin-pemimpin sebelum ni. Jadi kenapa buat jahit boleh terlepas 47 kes walanon? Ini yang rakyat nak ataupun mahasiswa nak mendesak supaya kalau nak buat soal kerajaan nak bersih rasuah, buat yang betul-betul. Jangan bila ada pemimpin yang rasuah, bila sokong papanon, bila sokong madanon, engkau tutup. Macam Wak Jahid. Ramai lagi pemimpin UMNO yang korup. Engkau tutup. Dulu masa kau jadi pembangkang, kau keluarkan nama list siapa-siapa yang rasuah dalam UMNO, dalam Barisan Nasional. LCS punya rasuah. Kenapa tak nak korek? Kenapa tak nak tangkap? Kenapa sekarang kau bagi kelonggaran untuk tambah lagi duit yang daripada berapa bilion sampai 11 bilion? Ini kena fikirlah walanon. Jangan cakap syok sendiri. Baru dapat RM50, RM100. Jilat kau main kuat. Aku tahulah zaman sekarang ni zaman LGBT. Kan? Itu sebab kau orang kena ingat. Puak-puak ni semua puak-puak yang kau kaki jilat. Kan? Jadi walanon betina yang duduk dalam FB tu, kau jangan meroyan-royan lah. Memalukan lah masa depan kau punya gigi. Memalukan lah maruah kau. Kan? Sekarang aku cabar kau orang lah. Kalau papanon ni betul-betul bersih rasuah, kan suruh papanon letak jawatan sekarang ni. Yang mana sekarang ni rakyat desak, ramai NGO desak supaya papanon letak jawatan. Kau tengok papanon ada rasuah ke tak ada rasuah. Sekarang kita tak tuduh papanon rasuah. Sekarang ni mahasiswa, dia buat perhimpunan, dia buat program untuk anti rasuah. Sekarang berapa ramai lagi yang duduk dalam madanon yang terlibat dengan rasuah. Tetapi, yalah ini kerajaan kami. Kami boleh buat apa kami suka. Lain kali jangan syok sendiri. Kan? Cuba kau flashback balik apa yang dikatakan oleh puak-puak pembangkang dulu. Masa Papanon jadi pembangkang. Masa Madanon jadi pembangkang. Masa Pakatan Harapan jadi pembangkang. Semua nama dah dilistkan siapa yang rasuah.
Tengok Mak Sabu. Dia punya ucapan masa jadi pembangkang. Oh, Datuk Zahid Hamidi. Dia sebut. Sekarang kenapa 47 kes kena break? Kan? Jadi siapa-siapa yang ada isu rasuah, yang makan rasuah, sokong je Pakatan Harapan, dibersihkan. Itu ke Walanon yang kau maksudkan? Oh, Papanun clean. Nak tahu clean tak clean, tunggu Papanun tergolek nanti. Kalau kau nak tahu Papanun ni bersih tak bersih, kau tengoklah dia punya nasib nanti bila dia kalah nanti. Ni Walanon ni aku ingat tak tahulah ni betina ni. Kalau lelaki dia sunat laser. Kalau perempuan tak tahulah sunat apa kan. Tahu bukan main jilat aku tengok. Ni Pak Haji cakap ni. Cakap benda fakta tau. Kau tahu tak Papanun kau ada rekod salah guna kuasa rasuah. Yang masuk penjara. Bermakna Papanun kau ni memang ada rekod rasuah. Kalau kau kata Papanun kau bersih tak mana? Bekas banduan bersih ke? Aku nak tanya dengan kau Walanon. Oh, Papanun bersih, dia clean. Memanglah sekarang dia jadi Perdana Menteri, dia clean. Orang lain saja salah. Orang lain semua rasuah. Tunggu nanti Papanun tergolek. Kita nak tengok berapa ramai lagi yang kena kaut nanti. Berapa banyak kes-kes yang di Selangor. Yang dah ada report dengan SPRM. Pun tak jalan pun ada. Kau tak tahu ke sejarah tu? Walanon, tu aku cakap. Pak Haji ulang sekali lagi sahabat-sahabat. Kalau tak bangang, kalau tak bengong, bukan Walanon. Kalau tak temberang, bukan Papanun. Jadi, jangan kau syok sendiri bercakap. Papanun kau ada rekod jenayah. Papanun kau ada rekod banduan. Tan Sri Muhyiddin ada ke? Tun Mahathir ada ke? Siapa lagi? Najib Razak sekarang ada dalam hukuman. Itu tak kisahlah. Kan? Kalau dia bersalah, kenalah. Ni jangan orang bersalah kau selindung. Kerana menyokong Pakatan Harapan. Kalau kau rasa nak bersih rasuah, tangkap semua pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang UMNO dulu yang kau dah listkan satu persatu nama konon-kononnya rasuah. Kenapa tak nak buat? Oh, kerana Barisan Nasional dan UMNO sekarang ni menyokong Pakatan Harapan untuk menaikkan Papanun jadi Perdana Menteri. Itulah cakap Walanon, cukup-cukuplah kau punya bangang, cukup-cukuplah kau punya bengong. Cuba cari jadi manusia yang cerdik sikit. Cerita ikut fakta, ikut keadaan semasa. Jangan ikut cara menjilat. Dapat sikit habuan pun lupa daratan. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk komen Walanon betina ni yang dalam FB. Pak Haji pun tak ingat nama dia. Tapi Pak Haji nak komen tentang apa yang dinyatakan oleh Walanon betina ni. Itu sajalah. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.